saya terkentut masa mandi wajib. Lepas siap mandi, saya terus masuk dalam rumah. Apakah sah mandi itu? Dia mandi wajib, lepas tu kentut. Nah, contohnya, ngujung dah mandi wajib. Dia pun tunduk, nak konyol lagi, BOOM! Ketuk. Dah, contoh. Anak dara, emak kuat ketuk. Jadi, mandinya sah. Tetapi, wuduknya batal. Faham lagi? Maksudnya kalau dia nak buat benda yang tidak berhajat kepada wuduk, hanya hajat kepada mandi saja, dia sudah boleh buat. Contoh, membaca Quran. Baca Quran tak wajib ada wuduk. Faham tak lagi? Hanya wajib suci dari hadas besar. Maka mandi dia tadi, tapi kentut, batal wuduk. Maka lepas mandi dia boleh membaca Quran. Dan kalau nak sentuh Quran, wajib ada wuduk. Dia tak boleh sentuh. Baca di mulut boleh. Itu contoh. Masuk dalam masjid wajib ada wuduk ke wajib mandi hadas besar? Wajib mandi hadas besar. Maka lepas mandi dia ketuk, maka batal wuduk. Dia sudah boleh masuk dalam masjid. Tadi sebelum mandi tak boleh. Tapi dia nak sembahyang boleh ke tak? Tidak. Kerana sembahyang syarat kena wuduk. Faham tu?